Tiada larangan dikenakan ke atas premis halal untuk menggunakan hiasan perayaan agama lain selaras keputusan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang dibuat pada 2023. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Zulkifli Hassan memaklumkan kebenaran itu tertakluk kepada syarat tertentu, antaranya hiasan tidak menjejaskan prinsip halalan thayyiban, tidak melibatkan peralatan sembahan serta tidak memaparkan logo atau sijil pengesahan halal. Hiasan perayaan pada produk makanan yang bersifat tidak kekal juga dibenarkan. Keputusan berkenaan terpakai kepada pemegang sijil pengesahan halal Malaysia SPHM, termasuk dapur dan outlet hotel yang memiliki sijil halal. Beliau turut menggesa pemain industri terus mematuhi piawaian halal sedia ada sambil menjaga keharmonian kaum, selain menasihatkan hotel dan premis makanan merujuk pihak berkuasa pensijilan halal bagi panduan jelas. Tahukah anda berapa kali jantung kita berdenyut dalam sehari? Hampir 100,000 kali. Dan masa tidur, kadar denyutan jantung adalah rendah. Jantung kita berfungsi seperti enjin. Ia sampaikan darah beroksigen ke seluruh badan berterusan dan mengeluarkan karbon dioksida. Bila darah tak berapa lancar ke jantung, akan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan seperti darah tinggi, penyakit berkaitan dengan jantung dan lagi. Tesli Dancen membantu melancarkan pengaliran darah. Ia mengurangkan bebanan jantung. Tesli, teman kesihatan anda.